Ramai owner yang nak jual rumah tapi tak tahu apa benda CF ni, apa benda CCC ni. Jom aku explain detail. Ramai owner dan buyer terlepas pandang satu sijil ni dan akhirnya proses jual beli rumah jadi stuck dan lambat. Sebenarnya ada satu sijil yang kita kena ambil tahu. Sebelum tu Aiman nak minta tolong korang like, follow, share dan repost video Aiman. Share lah kod-kod ilmu ni berguna untuk adik-adik hampa ke, kawan-kawan hampa ke kan. Dah share? Okay, jom kita sambung. Sebelum tahun 2007, kita panggil CCC ni sebagai CF, iaitu Certificate of Fitness for Occupation. Dan CF ni dikeluarkan oleh PBT, iaitu Pihak Berkuasa Tempatan. Dan sekarang, selepas tahun 2007, kita panggil CCC, iaitu Certificate of Completion and Compliance. Dan CCC ni dikeluarkan oleh arkitek atau jurutera profesional yang bertauliah. Dan CCC ni juga lebih cepat dan juga efisien. Aiman, kenapa CCC ni penting? Sebab tanpa CCC, rumah tu technically belum selamat untuk diduduki. Korang nak pasang elektrik, air dan nak bank release loan korang pun, semua tu perlukan CCC. So next time, kalau korang nak jual atau beli rumah, make sure korang aware pasal CCC ni tau. Barulah proses jual beli rumah berjalan dengan lancar sampai selesai. Dapat something hari ni? Jangan lupa share dan repost. Jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.